Dah daftar akaun dengan MyPassAsia? So, apa nak buat lepas tu? Jom saya tunjukkan cara-cara nak guna MyPassAsia untuk beginner. First kali, login ke akaun guna email dan password yang dah didaftarkan. Lepas tu, pergi dekat bahagian top up dan pilih top up package. Dekat sini ada pelbagai pilihan package top up dan harga bagi setiap kurier. Jadi, korang pilihlah package mengikut bajet korang. Lagi tinggi package top up, lagi jimat tau. Tapi, kalau tak nak top up, boleh ke? Boleh je. Cumanya, harga akan jadi lebih mahal dan korang tak dapat kumpul points dan tak boleh nak redeem free gift. Lepas dah top up, bolehlah korang start buat shipment. Tapi sebelum buat shipment, korang perlu setkan saiz airway yang korang nak. Okey, korang boleh pergi ke account setting dan pilih default connote type. Okey, kalau korang ada thermal printer, korang boleh pilih thermal printer. Tapi kalau tak ada thermal printer, korang boleh pakai printer biasa dan pilih normal F4. Lepas tu tekan save connote type. Untuk buat shipment, korang kena pergi ke home page. Lepas tu klik single shipment. Kemudian masukkan postcode penghantar, postcode penerima dan juga berat parcel. Lepas tu klik get price list. Sekarang pilih kurier yang korang nak dan klik select. Kemudian korang perlu lengkapkan details parcel korang. Yang ada tanda bintang tu wajib untuk korang isi. Kalau korang bungkus menggunakan kotak, korang perlu pilih box atau safe packaging dan isi ke semua ukuran sisi kotak tersebut. Dan harga akan ditentukan berdasarkan yang mana yang lebih tinggi sama ada berat timbangan ataupun ukuran volumetrik. Untuk pengetahuan korang juga, setiap parcel dah ada basic insurance. Tapi maksimum boleh claim sampai RM200 sahaja. Jadi, kalau nilai barang korang lebih daripada harga RM200, korang boleh add on insurance tambahan dekat bahagian price summary dan tick additional coverage. Lepas dah settle isi semua details, boleh save to cart. Then check out dan buat pembayaran. See, cepat kan bila kita dah boleh top up? Tak perlu nak login online banking lagi. Sekarang dah boleh print away bill. Untuk print away bill, korang pergi ke checkout order. Lepas tu dekat bahagian action tu tekan download. Tapi kalau parcel korang banyak, janganlah download satu-satu. Select je semua, lepas tu download secara bulk. Nanti away korang akan keluar sekali banyak macam ni. Lagi satu. Kalau korang ada apa-apa isu, korang boleh pergi dekat live chat kami di helpdesk. Tekan je kat sini dan beritahu saja apa isu yang korang hadapi. Tim kami akan bantu untuk selesaikan secepat yang mungkin. So, tunggu apa lagi? Top up dan buat shipment banyak-banyak sekarang!